jangan kita hanya melihat Allah bagi rezeki kat kita, tapi sebenarnya apa rezeki yang kita telah kongsikan pada orang lain. Kunci murah rezeki. Jom kita tengok surah At-Talaq. Kat sini kita boleh fahamkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan bahawa orang yang rezekinya diluaskan, diperlebarkan, diperbanyakkan rezekinya ini adalah orang yang mana dia bertakwa kepada Allah, melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan segala yang Allah larang. Okey, konsep rezeki ni kalau kita tengok, rezeki ni bukan sahaja berkait dengan harta, betul tak? Kan? Rezeki, dapat anak pun rezeki, dapat bos yang baik pun rezeki, kawan-kawan sekitar kita, rakan sekerja yang baik-baik pun juga rezeki. Sebab itulah kita jangan menyempitkan fikiran kita, rezeki tu hanyalah dalam bentuk wang ringgit. Kadang kita duit kita rasa sikit, tapi rasa cukup, betul tak? Kita rasa macam betul ke gaji kita yang ada sekarang ni boleh menampung keluarga. Alhamdulillah, berkat. Itulah sebenarnya rezeki yang sebenar-benarnya. Dan bila mana kita bertakwa kepada Allah, tengok balik tadi ayat tadi kan, kita bertakwa kepada Allah. Bila sebut bertakwa ni, kita buat apa yang Allah suruh. Kita solat, kita tidak melakukan perkara-perkara yang Allah tidak suka, kita melaksanakan ibadat-ibadat yang Allah suruh. Semua tu ada hikmah. Sebab apa? Allah nak lapangkan rezeki. Jangan kita rasa silap, jangan kita rasa Allah itu salah bila mana rezeki kita tiada, ataupun mungkin kita rasa tak semewah ataupun tidak sehebat orang lain. Okey, dan apa yang Rasulullah kata lagi dalam hadisnya, barang siapa yang memanfaatkan rezeki yang dia ada kepada orang lain, Allah akan tambah lagi rezekinya. Itu yang penting. Okey, jangan kita hanya melihat Allah bagi rezeki kat kita, tapi sebenarnya apa rezeki yang kita telah kongsikan pada orang lain. Bukan sekadar hanya kita bermimpi saja, nak ada rumah yang indah, kita nak ada keluarga yang mewah dan sebagainya. Tapi kita ni kalau boleh, kita apa yang kita ada sekarang ni, cuba cek dekat dalam kita punya account, dekat beg kita dan sebagainya. Apa yang kita ada ni, okey, hari ni kita kena ada azam. Kita nak bagi siapa, kita nak buat apa. Okey, dan antara tips untuk murah rezeki, first sekali dalam kehidupan harian kita ni, pagi tolonglah kita doa, ya Allah, semoga hari ini aku dapat memberi manfaat pada orang lain. Apa-apa sahaja. Okey, yang kedua, kalau kita suka lazimi untuk sedekah subuh, buatlah sedekah subuh. Sebab sekarang senang. Kita dah ada QR. Kalau boleh kita dah aim dah. Okey, hari ni mungkin kita nak bagi kepada siapa? Adik-beradik kita. Tolong adik-beradik kita. Hari Selasa mungkin kita nak nak bagi dekat rumah tahfiz sekian-sekian. Kita kena ada azam. Semua tu kena ada buat to-do list. And then sampai waktu duha, buatlah solat duha. InsyaAllah ada jalannya. Kalau kata 2 rakaat tu rasa macam tak puas lah, kita buat 4 rakaat. Kalau tak puas lagi, buat lagi. Okey, insyaAllah. Dan seterusnya, amalkan surah Al-Waqiah dan sebagainya. InsyaAllah, cuba amalkan 3 ni dulu. Okey, yang pertama sedekah subuh, yang kedua solat duha, yang ketiga surah Al-Waqiah setiap hari. InsyaAllah, cuba lihat dan cuba kita tengok dalam masa seminggu ada tak perubahan. Kalau ada, cuba komen.